tak rendah. Murid cerdik ngaji kitab tinggi. Faham? Ni enggak buka kitab besar-besar anak murid. Cik, kalau kitab pula ke. Kitab ada tu mengajar. Oh, hebat kitab ni, kitab tinggi. Nah, reti tak? Tak reti. Alugi, alu balik sama bodoh dengan alugi. Dia tak reti benda. Faham? Walaupun ilmu tu sungguh. Macam orang awam kita ajar fardu ain dah. Nah, fardu ain dah. Fardu kifayah tak faham tak? Atau orang sikit-sikit kita ambil yang mana sekadar orang faham. Ilmu yang betul, ilmu Quran. Kita ajar orang yang tak reti alif betul, tak faham. Dia baru nak ngaji alif betul, tak kenal lagi. Orang kata alif, dia kata lam alif. Orang kata huruf pa, dia kata huruf sin. Mana buta huruf tu kelas-kelas sekolah dewasa pi Romli tu. Tapi dia ajar kitab ni Quran. Kitab qiraah 7. Qiraatus sab'ah. Nampak? Ni kena baca ikut kolum baca gini. Ni kalau warah baca gini. Ni bacaan hafah gini. Nampak? Napik baca gini. Menengung anak murid. Tak boleh faedah langsung. Nah, walaupun ilmu tu molek, kerana tak dah nak capai di akal murid. Nah, sebab tu anak kita jangan tekan dengan ilmu-ilmu agama. Hak tak padang dengan otak ni. Nah, sikit-sikit dah lah. Dia baca Quran kita betul sikit-sikit dah lah. Jangan pegang macam pegang orang nak mengaji lagu. Nah, ada tok guru Quran, orang pergi ngaji dia nak baca Fatihah. Fatihah je tak dah hafal lagi. Padang dia main di bismillah. Tak lakoh-lakoh Fatihah. Lama mana bismillah? Setahun ngaji bismillah je. Jadi anak murid ni putus asa. Bila putus asa tak ngaji dah. Jadi lara semula. Akibat bodohnya tok guru. Dia nak sungguh bismillah, sungguh habis ilmu nak ajar bab bismillah. Mana boleh gitu, sikit-sikit dah. Kalau dia baca Fatihah tu ada 20 tepat salah. Khabar 3 tepat dah dulu. Ni 2 belum nengung nama tu. Faham? Tak betul bah lah ngaji ku. Dia tak betul belaka. Nah, sikit-sikit dah lah. Nah, kena pandai-pandai tengok. Nah, tu cara orang bijak mengajar. Nah, jadi natijah daripada hadis ni, 2 perkara saranan Nabi Muhammad SAW, belajarlah ilmu. Kerana ilmu ini Tuhan akan angkat di suatu masa nanti. Dengan dimatikan para ulama. Carilah ilmu masa sekarang. Kita nak main tak ada hal. Orang ni bagian main bola, orang ni minat badminton, orang ni main bowling, orang ni main ngai, orang ni main buru titik. Itu hal masing-masing. Nah, tapi dalam satu bahagian daripada juzuk hari 24 jam yang Tuhan beri pada kita, ambil satu masa untuk mencari bekal ilmu akhirat. Daripada tak reti Quran jadi reti baca dah. Daripada tak reti bab sembahyang jadi reti yang tu baru comel gitu. Dah mati gak tak ada apa-apa. Nak ngaji dia ni. Mampu kerah bola kotak hari ni masjid Bangku Peradun duduk depan kali. Kalau ngajar dengar. Kalau orang mati pun depan. Samsing ni dah duduk belakang. Faham? Masih hidup dah mari sejik. Orang duduk mengajar wah patuh pekal-pekal dah hari. Dia lalu dia ke depan. Pasal dia sibuk. Dia urusan besar. Nah, bukan barangan kerja dia, kerani. Nah, dah mari belajar. Bila mati baru nak mari sejik Bangku Peradun bola kotak. Orang pun copong surat tu tutup cabut copong sejik bol dalam kanda dengar. Kalau mengajar dengar tak? Tak dengar. Dah mu mampu kerah duduk lah kotak. Ni masa ni masa hidup lembek hidup lembek. Hidup lembek dah mampu kerah. Dah. Masa lembek ni baru boleh ngaji. Dah kerah nak ngaji apa lagi? Nah. Kat gitu hang tanya wa ma dinuka habis lah kita. Wa ma i'tiqaduka, ilmu nak ambil mana? Wa man nabiyuka, nak jawab kau ni. Nah, dengan ilmu bukan tunjuk surat beranak. Sebelum Allah angkat ilmu. Nampak? Innama raf'ul ilmi biqabdil ulama, hanya sahaja kata ulama
diangkat ilmu itu dengan dimatikan orang alim. Bila mati orang alim, tak ada ilmu lah nak ngaji benda ni. Nah, tanah kampung kita ada orang ngajar Quran, boleh lagi ngaji. Dah buat teknik. Nah, tapi boleh lah budak-budak kampung boleh nak kenal Quran. Lagi pun teknik mati lah ada lah. Tidak tinggal ada ilmu. Nak ngaji 2 hari, tinggal pun dia cakap-cakap orang lain. Dia kekek. Kemudian jangan kita sia-siakan ilmu dengan cakap kepada orang yang orang tak sampai martabat nak faham dengan ilmu. Buka kitab tinggi-tinggi tak usah tebang tak padang dengan orang tengok. Maknanya buku tingkatan 5 baca ke budak jah 2 tak faham. Budak jah 2 campur 2. 3 tolak 2. Buku tingkatan 5 2 tolak 3. Nyembang ubah budak tu tak faham. Hadis yang seterusnya, sabda Nabi SAW, afatud din salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Rawahu Dailami an Ibni Abbas. Penyakit bagi agama itu 3 perkara. Yang pertama alim tetapi jahat, yang kedua raja yang zalim, yang ketiga jahil yang mengaku ianya mujtahid. Ni lagi tentang kerosakan akhir zaman. Nabi kata afatud din salasah, yang merosakkan agama kita ada 3. Yang pertama sekali faqihun fajir, orang ada ilmu agama tapi jahat. Ramai ni dia ada ilmu agama dia jahat. Jahat lagu mana? Dia masuk persatuan perokok orang aling main judi dah. Orang aling kerja jual pelacur kan jahat itu. Aling dia jual ilmu dia. Dia main kat tu. Jual ilmu dia. Nampak? Makan gaji dengan pemerintah. Boleh tahan lagi. Mendiamkan apa gaji dosa maksiat yang dilakukan oleh pemerintah. Jual agama. Lepas tu haru hukumnya makan gaji dengan kerajaan, sekalipun kerajaan itu zalim, dengan syarat bila dia bertugas dia menasihati kezaliman pemerintah, barulah gajinya halal setiap bulan. Kalau makan gaji dengan pemerintah tu pula zalim tapi tidak tegur pun, hak ni haram, dia duduk kerja benda lain lah, ngajar orang awam, ngajar sejik, mesyuarat hak agama. Tapi kalau raja dengan menteri buat benda haram, tak berani tegur. Ni ulama penipu besar, makan haram tiap-tiap bulan. Bukan kita kata, ni ulama kata. Yang kata halal gaji, makan gaji dengan cara sijil agama, satu je cara dia halal. Kita tak boleh diam daripada menegur kemungkaran dan dosa yang dilakukan. Sampai masa dia buat dosa, kena kata haram. Ni ngajar dalam radio, ngajar dalam TV, tak apa lagi, tak salah, tapi menyembunyikan kebenaran. Cakap dalam radio, dalam TV, dia buat kemuskilan agama. Orang tanyalah hukum tak pakai tudung depan rumah, guana ustaz? Tak boleh, depan rumah pun haram, dosa besar. Nabi tengok masih selok merah, lompang yang tak pakai tudung di luar rumah, kena bakar rambutnya. Lepas tu seorang lagi telefon, dah kalau menteri dah pakai tudung, mana kira mana? Kalau bini raja dah pakai tudung, mana ustaz? Terkebir-kebir ustaz. Lala dia kata talian terputus, harap maaf. Ini mainan gini apa? Kalau gitulah, maka ustaz ni maka kedarah api neraka dah. Bila orang tanya, dia kena khabar lalu, walaupun secara ringan, tak apa dah. Tak khabar lah, mana direct. Tak kira dah, kalau direct ni gini, tak kira bini raja, bini menteri patak neraka belaka kalau tak akan tudung, tu direct. Tak apalah, oleh kerana dia nak duduk lama dalam TV supaya dakwah dia dapat berterusan, dia cara tidak secara langsung. Tak ada kira lah siapa-siapa pun. Jawapannya, siapa yang tak pakai tudung, dia akan